Kita jumpa lagi di video aku ni. Video aku ni aku nak ceritakan, aku nak share tips. Okey, 5 benda wajib patut kau dalam kereta. Benda ni sangat penting untuk kau sendiri dalam kereta, untuk kau punya penumpang ataupun kau ingin menolong orang lain bila waktu kecemasan. Okey, yang pertama ialah kit pertolongan cemas. First aid kit. Benda ni sangat penting sebab untuk bila kau berlaku kecederaan ringan, bila kau memerlukan, contoh kau luka, even masa kau buka spana, tukar tire spare, tiba-tiba tangan kau luka, kau kena benda ni, pertolongan cemas, benda instant. Benda ni sangat penting untuk diri kau bila kau memerlukan. Dan bila kau membantu orang, bila kau tengok orang tu kesusahan, kau dah tak ada barang, contoh kau dekat tempat lain jauh, so benda tu penting dalam kereta kau boleh bagi, nah dek, ni abang bagi ni untuk tolong adik, untuk benda, untuk kecemasan saja. Okey, yang kedua iaitu tayar spare dan tools untuk buka tayar. Kenapa benda ni sangat penting? Sebab kereta ni bila-bila tayar bila pancit, kat mana? Kat hutan, kat highway, dekat tepi jalan, even kat rumah pun benda tu boleh laku lah. Kita pun tak dapat confirmation, kita pun tak dapat predict bila nak terjadi kan. So benda ni sangat penting. Tayar spare. Yang penting tayar spare kau ada angin. Jangan tayar spare kau tak check. Kau tukar tayar pun kalau kau tak ada angin, lepe juga dia. Lepe juga. So benda ni kau kena rajin check tayar spare. Dan yang penting tools korang berfungsi bila dia digunakan, bila kau perlukan. Itu penting. 2. Ketiga ialah kabel jumper atau portable jump starter. Benda ni pun penting juga. Benda ni pun kau tak boleh predict. Kereta ni dia kadang buat ragam, tepat tak sepatutnya, bila tepat yang tak sepatutnya, tepat yang kau memang kau dah urgent, kau dah memang nak cepat ke sesuatu tempat tu, kau memang macam nak rushing lah, nak pergi ke satu tempat tu. Lepas tu kereta kau pula battle weak, kau lupa tadi matikan lampu. So benda ni sangat memerlukan, sebab benda ni benda tak boleh predict, kau pun tak boleh jangka benda yang akan berlaku. So benda ni salah satu yang penting. Sekejap ada sambungan video. Sebab YouTube ni 3 minit je. Jumpa di next video. Jangan lupa ada next video. Slide.